Papan tanda amaran berkaitan amalan seks songsang sesama lelaki memang sengaja dipasang di beberapa lokasi strategik di Terengganu. Exco Kerajaan Tempatan Perumahan dan Kesihatan Negeri Datuk Wan Sukhairi Wan Abdullah berkata, papan tanda berkenaan bertujuan menimbulkan rasa benci terhadap perbuatan tersebut dalam kalangan masyarakat. Memetik sinar harian, Datuk Wan Sukhairi berkata, tindakan itu merupakan sebahagian daripada usaha mendidik rakyat agar menjauhi perkara yang bertentangan dengan nilai agama dan norma masyarakat. Katanya lagi, pemasangan papan tanda tersebut memberi peringatan berterusan kepada orang ramai, terutamanya di kawasan yang menjadi tumpuan golongan muda termasuk institusi pengajian tinggi. Tindakan pihak berkuasa Terengganu memasang papan tanda berkenaan mengundang kritikan, termasuk aktivis transgender Nisha Ayub yang menyifatkannya sebagai bentuk diskriminasi yang diinstitusikan serta pengiktirafan berbahaya terhadap kebencian.